Buat saudara Ashraf Wajdi dan rakan-rakan pengundi Negeri Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya ada satu titipan dan persoalan kepada saudara Ashraf Wajdi yang dihormati. Saya agak hairan dengan tahap kempen yang dibawa oleh pihak saudara. Menjadi tular di media sosial dan juga dilaporkan oleh banyak media-media, saudara ada bertanya di dalam salah satu kempen dengan persoalan, kalau Tok Min kalah, siapa jadi Menteri Besar? Anthony Loke ke? Ia bukan satu soalan yang bersifat retorik, tetapi saya fikir ia penting dalam suasana pilihan raya negeri ini adanya jawapan buat saudara. Buat saudara Ashraf Wajdi dan rakan-rakan pengundi Negeri Sembilan, saya ingin berikan satu jawapan yang sangat mudah. Dalam perkara 36/2 Akta Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 telah memperuntukkan dengan jelas bahawa Menteri Besar yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan mestilah, saya garis bawahi, mestilah seorang yang berbangsa Melayu dan beragama Islam selain syarat warga negara melalui kuat kuasa undang-undang. Ini bukan soalan tafsiran politik. Ini adalah peruntukan undang-undang negeri dan akta tubuh kerajaan negeri. Jadi, macam mana boleh timbul dakwaan tuduhan bahawa ada kemungkinan Anthony Loke akan menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan? Adakah sahabat saya, saudara Ashraf Wajdi, benar-benar tidak mengetahui kandungan Akta Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan atau sengaja memilih untuk mengelirukan rakyat Negeri Sembilan demi meraih undi? Adakah bila sudah tidak mampu dalam bahan kempen kita berbahas tentang dasar, prestasi dan tawaran kepada rakyat, maka ditimbulkanlah politik yang cuba menakut-nakutkan masyarakat dengan isu yang sebenarnya tidak ada asas sama sekali. Saya ingin mengajak kepada semua agar kita berkempen secara lebih berhemah dan bermaruah. Bincangkan masa depan ekonomi Negeri Sembilan, bincangkan peluang pekerjaan, bincangkan tentang isu pelaburan, kos sara hidup dan penyelesaian masalah rakyat. Bukannya memainkan sentimen yang bercanggah dengan fakta undang-undang yang sangat jelas. Sebab itu saya ingin mengingatkan semua, termasuk saudara Ashraf Wajdi dan kawan-kawan, dengan penuh hormat, berpadalah dalam berkempen. Jangan melampau. Berbeza pendapat itu biasa dalam demokrasi. Kerana pada waktu ini Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memilih untuk bertembung di Negeri Sembilan. Tetapi jangan sampai menyebarkan naratif yang boleh mengelirukan orang ramai rakyat, khususnya pengundi Negeri Sembilan. Sedangkan undang-undang telah menyatakan perkara tersebut dengan terang dan jelas. Akhir kata, mari kita insafi. Firmanullah Ta'ala dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-8. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kerana kebencian kamu kepada satu pihak membuatkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Kerana adil itu lebih mendekati takwa. Terima kasih. Kekal Tok Min, Kekal Tok